Hello guys, Assalamualaikum. Kepada Yang Berhormat Perdana Menteri PMX, apa khabar? Good morning. Sajalah nak tunjuk. Apa hal ni? Pakatan Harapan menang 1 ni. Kata parti paling kuat kan? Parti kerajaan, parti paling kuat lah. Tapi kau tengok ni. Satu je. Yang si Ceplos kata kononnya PN tak menang sebarang kursi Dun. Ni apa? Oi Ceplos, ni apa? Menang 1. Itu pun Karabunai tau. Yang menangnya Datuk Dr. Ali Akbar Kulasan. Dan lagi satu. Aku ingatkan anak TYT Yamani Hafiz Musa menang lah di Sindomim yang berlawan dengan Dayang Nur Syafiqah Abdul Hamid tu. Tiba-tiba Warisan menang pula. Bukan anak TYT ke yang menang? Bolehlah Pakatan Harapan menang 1 kursi. Tapi guys, apa yang paling best, the best and the best kali, DAP kalah 8 kursi. Termasuk wakil rakyat daripada Sandakan. Ahli Parlimen Sandakan pun kalah. Aku saja komen dekat Instagram Ahli Parlimen Sandakan lah. Aku komen lah, next generation DAP will be loose in GE16. Tapi ada seorang Mamat mana type C komen. Dia kata DAP tidak akan kalah kerusi di Parlimen. Maksudnya confident lah DAP akan menang beberapa kursi Parlimen yang ada sekarang ni lah. Tapi percayalah guys, apa yang saya cakap ni, orang Cina Sabah memang dah tolak DAP. Apatah lagi orang di Semenanjung, di peringkat nasional. Okey, kepada Anthony Loke, cepatlah mengadakan PRU 16 ni. Sebab Anthony Loke buat statement, kata nak serentak. Serentak dengan Melaka, Johor dan beberapa buah negeri yang belum PRN. Buatlah sekarang, nak tengok DAP ni kata power. Buatlah. Fight lah one by one, nak tengok. Tapi inilah benda yang paling happy guys. Yang penting DAP kosong, telur. Parti paling kuat kosong guys. Okay.